Weh, siapa yang cakap lori sekolah ni orang luar yang sedekah kan? Coach ni jual kereta dia untuk beli lori uzur tu daripada owner yang tengah sakit perlukan duit. เขาก็บอกเขาไม่สบายตัวเจ้าของรถได้บอกไม่สบายขับรถต่อไม่ได้แล้วขออาจารย์เอาเงินเท่าไหร่ก็เอาเจ้าของรถเพิ่งมาเสียชีวิตก่อนที่เราแมตช์ที่ชิงกันนครโคราชนะแมตช์นั้นเลยเราบอกโอ้โหเสียชีวิตจากเงินที่เราให้ไปเพื่อรักษาดูแลตัวเอง Sendiri punya sumbangan, orang lain pula yang dapat nama. So kepada yang tak tahu, ini fenomena viral Montong Witaya, pasukan bola sepak sekolah yang menjadi kegilaan seluruh negara. Montong Witaya ni sekolah kecil di wilayah Cha Cheng Sau, kawasan majoriti Melayu Thailand. Dulu sekolah ni sekolah agama. 1 Februari 1986 ditukar status kepada sekolah kebangsaan. Orang tak pernah ambil pot pun pasal sekolah ni. Semuanya berubah apabila munculnya sebuah lori biru lama yang dipandu oleh jurulatih mereka, Ajan Sakol Kliang Prasad. Coach ni dulu pelatih 3 sekolah besar, pernah menang pingat kebangsaan dan pemain yang dilatih pun dah masuk pasukan Thailand. Lepas umur dia capai 60, dia dah bersara sebagai cikgu, tapi dia tak nak berhenti coaching. Masa tu ada 4 sekolah besar cuba pujuk dia jadi coach, tapi dia tolak semua. Dia pilih sekolah kecil Montong Witaya sebab kali ni dia nak cuba bina pasukan di kawasan luar bandar pula, kawasan yang tak pernah diberi perhatian. Itulah permulaan cerita dia. Dia training budak-budak ni wakil sekolah bola sepak, pasukan pun bercampur agama. Dengan lori biru tu, mereka marah dari peringkat daerah ke negeri sampai kebangsaan, menewaskan sekolah-sekolah besar termasuk sekolah sukan. Selepas kemenangan itu, ramai mula datang nak sponsor kenderaan baru, tapi coach tetap pilih lori lama tu kerana dia bilang lori tu bawa tua. Yelah, sebab lori itulah kisah mereka jadi fenomena. Daripada lori itulah orang mula kenal Montong Witaya. Akhirnya mereka layak ke final. Masa tu penyokong datang terlalu ramai, pack macam World Cup final. Tapi hari tu mereka kalah 2-1. Walaupun kalah, orang langsung tak peduli siapa yang juara. Yang jadi tumpuan hanya Montong Witaya. Mereka lah yang diinterview, mereka lah yang dijemput ke sana ke sini. Pasukan kecil dari kampung datang dengan lori uzur, tanpa bajet, tanpa fasiliti, tanpa pemain import, tapi berjaya pecahkan sistem dan buat satu negara jatuh hati. Shopping juga di showcase kilat-kilau.